Ramai yang kurang berpuas hati sebab yang datang iftar di masjid dan surau ni ramai geng Bangla. Tolong faham, jangan pergi masjid dengan surau ganggu orang lain. Sebagian warga Malaysia resah karena banyak masjid dipenuhi oleh warga Bangladesh saat buka puasa. Ini membuat komunitas Bangladesh tersinggung. Kejadian ini pun menuai pro dan kontra di media sosial tetangga, tapi hal ini berbeda dengan Indonesia, di mana masjid terbuka untuk semua orang, termasuk non-muslim, yang ingin ikut berbuka bersama. Ramai yang kurang berpuas hati sebab yang datang iftar di masjid dan surau ni ramai geng Bangla. Sebagai seorang yang memang berbuka di masjid, saya memang nampak perkara ni berlaku. Pertama, kita tak boleh halau sesiapa dalam kalangan umat Islam yang nak berbuka di masjid dan surau. Kedua, kalau korang perasan, geng Bangla ni dia selalu datang dalam 30 minit awal dan dia terus penuhkan tempat duduk dan ambil makanan siap-siap. Jadi, nak tak nak, anda juga kenalah datang 30 minit lebih awal atau lagi awal lagi bagus. Kemudian, geng Bangla ni dia akan bagi tahu pada kawan-kawan dia yang lain untuk datang juga berbuka di masjid dan surau. Sebab itulah kita tengok setiap hari mesti meningkat jumlah kedatangan geng Bangla ni berbuka puasa kan. Jadi, kita pun kenalah buat benda yang sama. Datang awal dan ajak lebih ramai kawan-kawan kita datang juga berbuka di masjid dan surau. Itu yang terbaik. Dan ini sahaja jalan keluar sebab kita tak boleh halau sesiapa pun datang berbuka. Melainkan, masjid dan surau tu dia nak buat secara tertutup dan untuk khadiah dia saja. Itu lain cerita lah. Tapi selagi mana pintu masjid dan surau terbuka, selagi itulah orang akan datang masuk dan kita tak boleh halau dan kita tak boleh nak kata apa. Namun di sisi lain, ada juga warga Malaysia yang memperbolehkan warga Bangladesh untuk buka bersama di masjid. Keterbukaan Masjid Al-Azim Taman Semarak dinilai Negeri Sembilan membenarkan warga asing untuk mengadakan majlis berbuka puasa sendiri terbukti mampu mengimarahkan masjid itu. Program diadakan setiap Ahad itu mampu menarik lebih 400 jemaah dan sebahagian besarnya warga Bangladesh dan penduduk tempatan yang memeriahkan suasana rumah ibadat itu sehingga ke solat tarawih. Komuniti warga asing beragama Islam yang tinggal dan bekerja di sekitar Taman Semarak. Jika kebanyakannya bersikap negatif terhadap warga asing yang tinggal di negara ini, Masjid Al-Azim Taman Semarak dinilai pula bersikap lebih terbuka. Melihat kepada jumlah mereka yang ramai, buat tahun ketiga, masjid berkenaan memberi peluang kepada komuniti warga asing beragama Islam yang tinggal di flat Taman Semarak untuk mengadakan majlis berbuka puasa. Menariknya, mereka yang majoritinya warga Bangladesh mengumpul dana sendiri untuk menyediakan juadah berbuka puasa yang dimasak secara bergotong royong untuk dijamu kepada kira-kira 500 jemaah termasuk warga tempatan. Jika sebelum ini hanya pada hari Ahad dibenarkan, tetapi kini ditambah kepada Sabtu. Menurut pengerusi masjid MD Fakaruddin Ibn Rahman, kebenaran itu bukan bermaksud pihaknya membenarkan warga asing berbuat sesuka hati, tetapi meraihkan mereka yang berhasrat mengimarahkan masjid. Pengerusi masjid Muhammad Fakaruddin Abdul Rahman berkata, majlis iftar perdana ini bukan kali pertama, malah sudah masuk tahun kedua pihak masjid beri kebenaran kepada komuniti warga asing. Tambahnya, masjid menjadi tempat perkumpulan warga asing beragama Islam yang majoritinya daripada Bangladesh untuk beribadah sepanjang bulan Ramadan. Selain itu, isu kebersihan turut ditekankan oleh pihak masjid sebelum mereka membenarkan program ini dijalankan kerana ramai yang skeptikal bahawa warga Bangladesh sudah senang dengan kekotoran. Walau bagaimanapun, ada juga yang mengatakan bahawa pihak masjid selalu memberi muka kepada komuniti ini. Tidak terlepas ada yang meninggalkan komen bahawa warga Bangladesh akan mula naik kepala dan menyamakan mereka dengan warga Rohingya. Padahal, kalau hendak diikutkan, tidak perlu pun memandang hina kepada mereka kerana kerja di Malaysia. Mereka bekerja secara halal dan menyumbang kepada ekonomi tempatan. Selagi mereka hidup dengan baik di negara ini tanpa ada masalah, apa salahnya untuk kita raikan? Boleh juga kita merasa juadah mereka sediakan. Perkara sama juga berlaku di Australia di mana rakyat kita mempunyai komuniti yang agak besar di sana. Ada yang melanjutkan pengajian, ada yang mencari rezeki. Mereka mempunyai komuniti mereka sendiri untuk sama-sama membantu bagi kelangsungan hidup, termasuklah urusan dalam agama. Tapi hal ini berbeda dengan Indonesia, di mana masjid terbuka untuk semua orang yang ingin ikut berbuka bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi buka puasa di Balai Kota ya? Ini right. Namanya apa? Balai Kota. Balai Kota. Ya, di pemerintahannya. Ya, ini gedung milik pemerintah. Gedung milik pemerintah. Ya. The Office of City Manager. Ya.
di kantor Mayor Yogyakarta kita sedang buka puasa dengan orang asing banyak di sini, sama orang Yemen, orang Nigeria, orang Palestina, orang Turki, orang Mesir, dan Tajikistan, dan Yaman sebutnya. Banyak sekali. Sama orang Indo semua juga. Kita berbangsa-bangsa, berkaum-kaum, tapi satu akidah. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Demikian teman-teman, kita mau lanjut buka puasa ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe dan tinggalkan pendapat kalian tentang hal ini di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya.